Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'aluma wa ta'lim wa tadhakkar wa tadhkir wa nafa wa intifa wa ifada wa istifada wa hassa ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulullah sallallahu alaihi wasallam ibtigha' jalla mardati wa qurbi wa sawabih ikhlasun niat fi qawli wal amal lillahi ta'ala. Ikhlaskan niat pada perkataan dan perbuatan kerana Allah Ta'ala. Qala musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fi daraini amin ya rabbal alamin. Telah berkata pengarang kitab rahimahullah ta'ala, semoga manfaat kitabnya dan ilmunya kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Kita sambung pada katanya, sambung pada takrif nabi ya. Takrif para nabi dan rasul. Jadi berkata pengarang kitab wa kharaja bizakari. Jadi sebelum ni takrif dia cerita para nabi itu mestilah seorang lelaki. Jadi dia kata wa kharaja bizakari, maka keluarlah dengan katanya lelaki al-unsa, iaitu wanita. Jadi tiada para nabi itu dari kalangan perempuan. Bina'an ala annahu, ini terbina, takrif ini terbina atas katanya yuqalu laha insanatun, yang mengatakan insanatun, insanun, insanatun pula, insanun, yang mengatakan insanun. Maksudnya insan kat sini boleh jadi laki dan perempuan. Kalau perempuan saja disebut insanatun. Jadi sebab itulah dia kata para nabi ni mesti insan. Lepas tu ditambah lagi dengan zakar, dengan lelaki, insan yang lelaki. Kenapa nak kena tambah pula lelaki? Dah sebut insan tu kan, kata yang menunjuk, kalimah yang menunjuk pada lelaki. Dia kata boleh jadi insan ni, ada pendapat yang mengatakan insan tu menunjuk pada lelaki dan perempuan. Wa qala ba'duhum, telah berkata sebagian ulama, qala laha insanatun, tapi ada juga ulama yang kata kalau perempuan kita guna insanatun, bukan insanun. Jadi ada dua lah pendapat. Kama qala qail, seperti mana ada ke orang Arab guna untuk perempuan, manusia yang perempuan dia guna insanatun? Ada. Seperti mana telah berkata oleh penyair, insanatun fattanatun badrid duja minhal khajal. Dia kata insanatun, seorang perempuan, fattanatun yang menawan, badrud duja minha khajal, bahkan bulan purnama pun malu kepadanya. Jadi ada dalam bahasa Arab ni, kalau manusia yang perempuan disebut insanatun. Okay. Tapi ada yang kata insanun tu menunjuk laki dan perempuan juga. Wa alaihi fatakunul unsa kharajat insan bil insan. Maka atas demikian itu fatakunul unsa kharajat bil insan. Wa qawlu bin nubuwati, dan perkataan bin nubuwati Maryam. Jadi tertolaklah perkataan yang mengatakan Maryam tu, Siti Maryam adalah nabi. Wa Asiyata, dan Asiyah, siapa tu Asiyah? Imraati Fir'aun, isteri kepada Fir'aun. Wa Hawa wa Ummi Musa, dan Hawa dan Ummi Musa. Jadi Maryam ini dapat didatangi oleh Jibril. Adakah dikatakan dia tu nabi sebab dia dapat wahyu, itu wahyu lah, ataupun didatangi Jibril dia menjadi nabi? Tidaklah, kerana dia wanita. Dan Asiyah dan Hawa dan Ummi Musa, dan ibu kepada Musa, wasmuha, jadi kan Jibril datang kepada Ummi Musa ni, dia kata hanyutkan Musa. Jadi adakah dia dapat wahyu menjadi nabi? Tidaklah, kerana para nabi mestilah lelaki. Wasmuha Yuhanis, siapa? Ummi Musa, ibu kepada Musa tu namanya Yuhanis, bizalil mu'jamah, dengan huruf zal yang bertitik tu. Wa hajara wa sarata fahuwa marjuh. Maka ini semua pendapat yang marjuh. Jadi ada pendapat yang marjuh, dia kata Maryam, Asiyah, Hawa, Yuhanis, Hajar, Sarah ni pun juga nabi, kerana didatangi Jibril. Wa qala sahibul Badil Amani, telah berkata pengarang kitab Badil Amani, wa ma kanat nabiyyan qattul asna ansa wala abadan wa syakhsun zulfa ali.
Dia kata tidaklah menjadi nabi tu, tidaklah para nabi tu ada daripada kalangan wanita. Qattul ansa wala abdan, dan tiadalah nabi itu, para nabi itu daripada golongan hamba. Wasyahsun zulfa'ali, dan tiadalah para nabi itu individu yang buruk perbuatannya, buruk perangainya. Ai fi'lul qabih. Zulfa'ali itu maksudnya tiadalah para nabi itu yang daripada buruk perangainya. Wa kharaja bil hurri ar-raqiqu. Raqiqu. Maka keluarlah. Lepas tu dalam takrif lagi, tadi atas-atas tu disebut takrif para nabi, dia kata mestilah merdeka. Wa kharaja bil hurri, maka keluarlah dengan perkataannya merdeka. Para nabi ni mesti seorang yang merdeka. Ar-raqiq. Dan keluar apa? Ar-raqiqu, iaitu hamba. Para hamba tiadalah menjadi nabi. Wala yaridu luqmanun. Tak bolehlah kita nak rod takrif tu dengan kita kata macam mana pula dengan Luqman. Luqman. Jadi kat sini dia nak bawa datanglah. Ada yang mengatakan Luqmanul Hakim yang dalam Quran tu. Surah dalam Quran tu ada yang mengatakan nabi. Bukankah Luqman tu nabi? Macam mana pula? Padahal Luqman tu ada yang mengatakan dia daripada kalangan hamba. Jadi di kat sini wala yaridu, tidaklah bertentangan, tidaklah kita membuat dalil dengan Luqman. Li'annahu lam, tidaklah kita tolak. Li'annahu lam yakun nabiyan, kerana Luqman tu dia kata lam yakun nabiyan, tak pernah jadi pun tak pernah jadi nabi pun Luqman. Sebab dia tu hamba. Bal kana tilmizan lil anbiya, bahkan dia itu anak murid kepada nabi-nabi. Jadi Luqman ni, Luqman Hakim tu dalam surah dalam Al-Quran tu dia adalah belajar dengan para nabi. Li'annahu warada annahu kana tilmizan li alfi nabiyyin. Kerana diriwayatkan, datang satu riwayat bahawa Luqman tu adalah murid kepada 1000 nabi. Jadi zaman dulu nabi banyaklah. Jadi dia kata dalam takrif para nabi ni mestilah merdeka. Bukan hamba. Jadi kalau orang kata habis tu Luqman bukan nabi ke? Luqman kan hamba. Luqman Al-Hakim tu dia kata bukan. Kat sini dia jawab bukan. Bahkan dia tu anak murid kepada para nabi. Wa kharaja biqaulina min bani Adam al-jinnu wal malaikatu. Maka keluarlah dengan perkataannya min bani Adam. Jadi dalam takrif dia kata para nabi ni mesti daripada anak cucu Adam, ataupun bangsa Adam. Al-jinnu wal malaikatu. Maka keluarlah iaitu jin dan malaikat. Jadi tiada dari kalangan jin dan malaikat tu nabi. Bina'an ala anna al-insana ma'khuzun min nausil wa huwa taharruki. Ini pendapat ni dibina atas perkataan bahawa insan tu diambil daripada an-naus, iaitu naus bergerak. Yuqalu nasa iza taharrak. Iaitu dikatakan nasa apabila bergerak. Fayashmilu al-jinna wal malaka fayahtaju lil ikhrajihima bima zukira. Maka mengandungilah jin dan malaikat. Dia kata kan para nabi ni mestilah insan. Kalau insan dengan makna bergerak, boleh jadi daripada jin dan malaikat. Fayahtaju li ikhraji, maka sebab itulah dia datangkan dalam takrif min bani Adam. Supaya apa? Fayahtaju li ikhrajihima bima zukiru. Kerana untuk kita keluarkan, didatangkan dalam takrif min bani Adam, untuk kita keluarkan jin dan malaikat. Didatangkan, ditegaskan dengan dalam takrif dari nabi ni mesti daripada bani Adam. Wa amma ala annahu ma'khuzun minal insi fayahtassu bi bani Adam. Adapun kalaulah kita kata insan tu, lafaz insan bukan diambil daripada naus bergerak, tapi daripada asal perkataannya daripada insi, manusia, maka terkhususlah dengan bani Adam. Fala yahtaju, maka tak berhajatlah kita li ikhrajihima bima zukiru. Tak berhajatlah kita nak keluarkan jin dengan malaikat, sebab kalau kita kata insan tu dengan makna ins, manusia, tak payah datanglah dengan
dalam takrif tu nak tambah min bani Adam dah. Ha. Wala yaridu, dan tiadalah dirad qaulahu, oleh qauluhu ta'ala, ya ma'syaral jinni wal insi alam ya'tikum rusulun minkum. Nah, wahai sekalian jin dan manusia, tidakkah datang kepada kalian rasul daripada kalangan kalian? Okey. Al-An'am 130. Lianna ma'nahu, jadi kalau orang tanya, awak kata para nabi ni mesti daripada kalangan Bani Adam. Macam mana dengan ayat Quran? Allah kata, wahai jin dan manusia, tidakkah datang kepada kalian utusan rasul minkum daripada kalangan kalian? Jadi adakah daripada kalangan manusia ada nabi, daripada kalangan jin pun ada nabi? Li'anna, jadi dia jawablah, li'anna ma'nahu wallahu a'lam, alam ya'tikum rusulun min ba'dikum wa humul insi. Iaitu tidakkah datang utusan daripada sebahagian kalian, iaitu daripada manusia. Maksudnya daripada manusia saja sebenarnya. Au al-murad, ataupun kita tafsir dengan tafsir murad, bi rusuli al-jin as-sufara'u minhum, ay an-nawabi minhum anir rusul, la rusulu min indillahi ta'ala. Okay, ataupun kita nak cakap, kita boleh juga kita cakap rusul kat situ yang Allah maksudkan rusul daripada kalangan manusia, dan manusia ni dakwah kepada jin, dan jin tu yang dakwah kepada kaumnya. Macam kita baca surah Al-Jin tu. Surah Al-Jin kan cerita tentang para ada jin ni, kalangan jin ni yang dengar Nabi dakwah ataupun Nabi baca Quran. Lepas tu dia sampaikan ataupun dia dakwahkan kepada kaum diorang, kaum jin, sesama jin. Itulah namanya. Dia kata al-muradu birusul al-jin as-sufara. Dia kata jin yang pengganti, pendakwah daripada kalangan jin. Minhum, daripada kalangan mereka. Ai nawabi, nawab ni maksudnya penggantilah. Minhum anir rusul, daripada rasul, pengganti daripada rasul. Bukanlah daripada kalangan jin tu memang ada nabi, bukanlah macam tu, tapi pengganti bagi rasul, iaitu pendakwah diorang. La rusul min indillahi ta'ala. Wala yaridu aidan qauluhu ta'ala, dan tiadalah diradkan dengan perkataan Allah Ta'ala, tiadalah ditolak takrif tu dengan perkataan Allah Ta'ala, Allahu yastafi minal malaikati rusula. Maknahu wallahu alam annahum sufara bainallahi wa baina anbiya'ihi liyuballighuhum anillahi ta'ala asy-syara'i. Dia kata maksud sungguhnya Allah yastafi telah memilih daripada kalangan malaikat seorang, ataupun utusan. Maksudnya malaikat jadi rasul? Bukan, tapi malaikat yang menyampaikan wahyu, ataupun malaikat yang menyampaikan hukum hakam, syariat. Wa kharaja bis salimil an munaffari ghairu salimi anhu. Dan dalam takrif lagi dia kata para nabi ni mestilah as-salimi an munafar, sejahtera daripada sifat yang menjijikkan, ataupun sifat yang buat orang lari, ataupun sifat yang orang jauh daripada dia. Itu namanya sifat tersebut tak boleh ada pada para nabi. Dalam takrif kata para nabi ni mesti sejahtera, mesti sihat daripada sifat-sifat yang buat orang lari daripada dia. Ghairu salimi anhu, yang tidak sejahtera daripadanya. Faman kana fihi munafarun ka'ama, maka siapa-siapa kana fihi, yang berlaku, yang ada padanya munafar, penyakit yang menjijikkan, yang membuat orang lari, yang orang jauh daripada dia. Ka'ama, seperti buta. Wal baros, dan baros sopak. Wa juzam, kudung, tempang. Lam yakun nabiyan, tidaklah jadi nabi. Tak ada nabi daripada kalangan nabi yang berlaku macam tu. Ada sopak lah, buta lah, tempang, terputus tangan ke, cacat lah kita sebut. Tak ada para nabi yang cacat. Dia mesti sejahtera, zahir dia.
wala rasulan. Tak ada yang para nabi yang macam tu dan tiada para rasul yang macam tu, yang penyakit macam tu. Lepas tu dia kata wala yaridu balahu Ayub wa ama Yaqub. Tak boleh kita nak tolak takrif tadi dengan kita kata kita bawa kisah Ayub dan Yaqub. Wala yaridu balahu Ayub wa ama Yaqub. Tak boleh kita nak tolak takrif tu, kita kata para nabi bolehlah kena macam tu. Dengan kita bawa kata Ayub tu ada kena penyakit yang sampai orang lari daripada dia. Yaqub tu, Nabi Yaqub tu ada penyakit sebab dia banyak menangis, anak dia hilang, Yusuf sampai buta mata dia. Adakah kisah tu benar? Okey, li'annahu amrun zahiri. Sebenarnya kisah tu kebanyakannya daripada Israiliyat lah. Memang Nabi Ayub ni ada sakit mata lah. Nabi Yaqub tu sakit mata. Dan Ayub ni pun ada penyakit. Tapi tak adalah melebih sampai penyakit tu berbau busuk, berulat, bernanah kulitnya sampai orang lari. Jadi itu menjatuhkan martabat seorang nabi. Jadi tak ada, itu semua Israiliyat. Dia kata kat sini li'annahu amrun zahiri wa laysa hakikiyan. Ada orang kata Nabi Ayub ada sopak, kusta, tu tambahan lah, sokok tambah daripada Israiliyat lah. Okay, Nabi Ayub dia memang ada penyakit. Li'annahu amrun zahiri, dia kata. Dia penyakit yang dia rasa. Nabi Ayub ni rasa penyakit tu. Ataupun kita sebut penyakit antara kulit dan daging. Dia yang rasa balanya penyakit tu. Amrun zahiri, itu namanya amrun zahiri, perkara yang zahir bagi dia orang. Walaisa hakikian, bukanlah memang dia kena sopak betul. Ataupun penyakit tu orang nampak, bukan. Wala yaridu aidan binaan ala, dan Nabi Yaqub memang dia sakit mata, ataupun kita sebut mata dia kabur, bukan jadi buta, bukan jadi cacat. Jadi kita kena tolak lah perkataan ataupun cerita-cerita yang melebih-lebih, cerita tentang buruknya para nabi ni. Dia kata para nabi sampai Ayub orang lari daripada dia, isteri dia lari, umat dia lari daripada dia. Itu lebih-lebih lah, tak ada. Nabi Ayub ni memang ada penyakit. Penyakit tu dia yang rasa, iaitu penyakit di bawah kulit dia, antara kulit dengan daging. Jadi janganlah kita terima ada orang cerita Nabi Ayub ni ada penyakit sopak ataupun penyakit kusta, penyakit nanah dekat kulit-kulit dia, ada ulat, ada busuk sampai orang lari. Itu semua kisah Israiliyat tu. Jadi tak boleh para nabi ni ada penyakit yang menjatuhkan martabat mereka, ataupun penyakit yang menjauh orang jauh daripada dia, orang nak jauh daripada dia, orang lari daripada dia, munafar panggil. Li'annahu amrun zahiri wa laysa hakikiyan wa la yaridu. Dan tak boleh juga kita nak tolak takrif tadi. Kita aidan bina'an ala annahu hakiki lituruwihi ba'da taqarrara nubuwah wal kalamu fima qarinuha. Okey. Lepas tu dia kata lagi, mungkin itu berlaku selepas telah tetap dia orang menjadi nabi. Bukan perbahasan kat sini, dia kata dia satu pendapat lah, perbahasan kat sini yang tak boleh ada penyakit tu ketika proses nak jadi nabi tu. Bila dah tetap menjadi nabi, baru dah tak boleh berlaku, namanya munafar tadi, penyakit yang membuatkan orang lari daripada dia. Jadi kita kena jagalah, kadang ada ustaz-ustaz ataupun orang-orang yang cerita para nabi ni, dia cerita teruk-teruk lah, para nabi ni sampai ada orang lari daripada dia. Jadi macam mana dia nak dakwah, macam mana dia nak sampaikan dakwah kalau dia ada penyakit yang munafar tadi, yang menjauhkan orang daripada dia. Jadi Israiliyat tu kita kena kaji lah. Wallahu a'lam.